Soalan 6C, ada satu progressive wave traveling in the positive x direction with a frequency of 25 Hz. Determine the amplitude. Amplitude adalah Y, ini Y, ini X untuk wave. So, amplitude adalah maximum Y, jadi inilah amplitude dia daripada equilibrium. 18 bahagi 2 je lah. Tunjukkan dia punya working, so akan dapat 9 cm. Second question, calculate the wavelength. So, wavelength awak boleh dapat dari graph juga. Wavelength tu adalah from crest to crest or trough to trough or from here to here. So sekarang ni awak dah ada dari crest kan, jadi awak punya wavelength tu awak kena buat from crest to crest lah. Puncak ke puncak. Boleh nampak puncak ke puncak tu adalah 10 cm times by 2. So awak akan dapat 20 cm. And then for the third one, calculate the speed of wave, which is V equal to F lambda. So masukkan frequency and lambda awak, kalau awak guna centimeter dan centimeter per second unit dia. Kalau awak tukar ke meter, akan dapat 5 meter per second. So, 1 mark, 1 mark, 1 mark, and 1 mark. Saya nak ingatkan awak, dalam exam ada ECF, error carry forward. So, for example, lambda yang awak kira ni salah. Contoh awak dapat 10 cm. So, kat sini dah salah. Lepas tu awak guna nilai yang salah tu dekat sini, 0.1 meter. Dan jawapan awak pun awak akan dapat salah lah kan. Tapi untuk exam, kita ada error carry forward. So, dia akan bagi awak ni betul. So, that's why untuk fizik, kita kena jawab je semua soalan.